Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menembual Cikgu Hazijah binti Suhaili yang juga merupakan guru ketua panitia bahasa Melayu, betul ya? Dan juga bekas guru saya lah pada saya umur 12 tahun yang lalu, betul ya? Okey, jadi sebelum kita pergi kepada soalan tembual lebih lanjut, jadi cikgu baik cikgu kenalkan diri dan berapa tahun cikgu berkhidmat di sekolah ini? Okey, baik. Saya Cikgu Hazijah binti Suhaili. Pengalaman mengajar saya tahun yang ke-32. Di sekolah ni dah 20 tahun. Bermula pada tahun 2005 di sekolah ni. Jadi pengalaman mengajar bahasa memang sepanjang perkhidmatan saya semua mengajar bahasa tahap 1, terutamanya darjah 1. Memang dari mula posting mengajar bahasa Melayu dan matematik tahap 1. Jadi bidang bahasa ni memang memang bukan yang bidang yang luar biasa bagi saya, cuma saya lebih pada tahap 1. Okey, jadi soalan yang pertama lah berkaitan dengan pendekatan pengajaran cikgu lah. Jadi apakah pendekatan pengajaran yang cikgu kerap gunakan dalam PDP Bahasa Melayu? Dalam PDP Bahasa Melayu untuk murid yang tahap 1 ini, kita lebih pada pendekatan komunikatif. Maksudnya kita berkomunikasi. Cara berkomunikasi contohnya aktiviti perbualan dengan murid, main peranan, cara lakonan spontan. Jadi lebih komunikasi kan, kita kata komunikatif. Dia boleh meningkatkan kecekapan lisan murid tersebut. Jadi dia macam masa lebih menonjol, lebih memberi keyakinan bila bercakap dengan kawan-kawan. Dan seterusnya pendekatan konstruktivis, macam menggunakan pengalaman sendiri. Ya, betul. Bila pengalaman mereka sendiri mereka boleh menceritakan apa pengalaman yang macam kita contohnya ajar bahasa, kalau kita pernah mengalami berkelah di mana kan mereka boleh ceritakan berdasarkan pengalaman. Walaupun tahap 1 kita kata ayat tidak berapa betul, tapi kita boleh terima sebab dia boleh membina konstruk sendiri yang yang penemuan dia tu. Dan satu ada lagi pendekatan berpusatkan murid. Jadi kita macam kita lantik seorang murid yang boleh menjadi guru kecil, mengajar kawan-kawan dia, berpusatkan murid. Dia boleh ajar kawan dia macam walaupun berpasangan ataupun berkumpulan. Berpasangan ni maksudnya kalau kawan ni tak boleh baca, kawan ni boleh ajar. Berpusatkan murid. Jadi guru, sementara guru nak fokus kepada PDP yang lain, yang ramai, yang murid yang cerdas ni boleh mengajar murid yang lemah, berpusatkan murid kan. Ada lagi pendekatan contoh pendekatan sastra. Sebab tahun 1 ada pantun, Seni bahasa. Seni bahasa. Ada pantun, jadi syair pun ada. Jadi kita ajar murid ni dengan pendekatan sastra, berdasarkan kita bagi rakaman ataupun kita ambil daripada YouTube, kita pasang, jadi murid kita boleh mendengar dan ikut bersama. Setakat saya rasa yang biasa saya buat, yang lain tu mungkin digital tu memberi ketekanan sikit, kerana murid darjah 1 bila kita bawa ke bilik komputer, dia akan menjadi tak berapa disiplin. Pasal murid-murid tahun 1 ni lebih hyper bila berada di dalam bilik yang kita kata boleh mengakibatkan kerosakan atau bahaya. Jadi aktiviti yang digital
komputer tu memang kurang lah, cuma lebih kepada kita bawa radio ataupun kita tunjuk dekat murid tu saja. Baik. Okey, untuk soalan yang kedua pula berkaitan dengan teknologi lah. Tadi cikgu cakap pasal teknologi kan. Dalam jadual mesti ada, hari tu saya tanya Cikgu Mandini, ada penggunaan komputer, betul. Jadi bagaimana penggunaan teknologi seperti Quizizz, wall ataupun YouTube membantu PDP cikgu ni? Saya mohon maaf sebab setakat ni saya tak bawa ke bimbing komputer seperti tadi saya katakan. Tapi yang biasa yang kata Quizizz dengan wall, biasa saya gunakan semasa PDPR. Semasa PDPR, jadi kita masukkan dalam grup, murid-murid masing-masing dengan bimbingan waris membuat kuis tersebut. Dia memang menarik sebab kita pun boleh buat kita boleh pantau markah dan kita boleh dapatkan dalam kuis ni kan. Dia boleh murid seronok lah sebab dia pengajaran yang lain daripada di kelas. Sebab di kelas kita berpusatkan guru, yang ni interaktif, dia murid boleh di sendiri cari pusatkan bahannya. Lepas tu yang ni kalau kata kita gunakan pandangan saya lah, kalau dalam bilik komputer, kalau murid yang memang sedikit dan berdisiplin, dia memang kita dapat maklum balas yang segera, sebab dari situ murid kan cepat buat kan. Kita akan dapat maklum balas yang segera. Jadi dia dapat menyokong pembelajaran visual, contohnya video YouTube. Sebenarnya video YouTube ni kalau pendidikan muzik memang saya guna, memanglah saya pun walaupun saya ajar bahasa, tapi dalam muzik tu saya guna video yang daripada YouTube, kadang disambung melalui visual ataupun daripada speaker. Memang sangat membantulah murid daripada kita tak ada apa-apa bahan sokongan kan. Okey, jadi murid mudah faham bila mereka dengar dan ikut berdasarkan apa bahan bantuan yang kita gunakan tu. Dari segi jadi PDP tu semestinya lah kita kena lebih kreatif dan kreatif supaya murid lebih seronok. Faham tu memang murid pun dia nak kelainan, bukan setakat di kelas saja cikgu baca apa semua, bukanlah. Tapi bila ada kekangan yang bilik komputer kita nak bawa dengan murid yang ramai, kita kena latih bagi masa sikit. Bila dah lama dah murid tu macam masuk ke bulan 7, 8, insya-Allah kita boleh latih. Tadi cikgu ada beritahu berkaitan dengan Quizizz ataupun wall. Adakah platform tu dijadikan sebagai satu pentaksiran yang berterusan untuk cikgu bagi markah, sebab kita ada penilaian pentaksiran sumatif dan pentaksiran formatif kan? Sumatif akhir tahun dan formatif berterusan. Jadi menggunakan Quizizz ataupun wall ni, cikgu ambil markah dari situ ke ataupun cikgu buat sebagai hanya penilaian semata-mata macam tu? Okey, pendekatan penilaian pentaksiran berterusan ni dalam PBD kan? Ya. Bila dalam PBD kita berterusan, kita kata bila kita buat ada dah nampak pentaksiran murid. Contohnya budak yang aktif tu dia akan dapat pentaksiran dalam kita kata tahap tahap TP dia mungkin lebih yang cepat tu ataupun yang lebih aktif tu mungkin dia dapat TP yang lebih baik. Murid yang pasif tu mungkin dia dapat TP yang rendah. Jadi salah satulah untuk pentafsiran lah, maksudnya aktiviti tadi tu selain daripada lisan, bacaan, perhatian apa semua kan. Itu salah satu daripada tu. Kalau kita guna setiap kali guna tu memang kita sedia ada dah macam mana kita nak bagi pentafsiran kepada murid. Faham? Tadi cikgu ada beritahu ada dalam kelas tu ada murid yang aktif, murid yang pasif kan. Jadi
macam mana ataupun bagaimana cikgu mengawal kelas yang mempunyai murid pasif atau tidak memberi perhatian dalam PDP Bahasa Melayu? Sebab tahap 1 lebih mencabar kan. Tahun 1 tambah-tambah ada yang tak pandai baca kan, ada yang bagailah tikar laku kan. Jadi macam mana dia? Yang pasif ni dia memang macam tak tertarik dengan membaca secara macam kelas, secara ni macam dah dia pasif kan. Jadi untuk menarik minat tu dalam bahasa, kita boleh serapkan muzik, kita boleh pasang lagu dulu, menyanyi bersama-sama supaya dia lebih lebih ikut serta kan. Contohnya kita kalau kata kita ada smart TV contoh kan, sebab kita tak ada smart TV, kita nak pasang LCD itu kadang memakan masa. Kita boleh pasang lagu-lagu yang berkaitan dengan suku kata yang menyeronokkan, ada visual yang cantik, yang jelas. Jadi dia macam satu kelainan dia nak belajar kan. Murid yang rasa yang pasif ni, dan kita suruh dia baca dengan kuat. Contohnya yang dia dapat satu-satu yang kita ajak tu, kita suruh dia baca kuat di depan kawan-kawan. Kita nak bentuk keyakinan dia tu, supaya dia tak rasa macam mungkin dia rasa tak boleh, tertinggi kan. Dia baru nak boleh baca, baru dia suku kata, orang lain dah baca. Walaupun dia boleh sikit tu, kita bagi dia tunjuk ke kawan-kawan, dan kita bagi ujian, bagi galakan kat dia kan. Kalau sebab biasa murid-murid kita puji sikit, dia macam rasa lebih seronok dan lebih bersemangat. Ganjaran tu memanglah kita kena bagilah ganjaran. Kadang-kadang saya bawa stiker yang kecil untuk lekat dalam buku, kata sabas ke apakah yang simple tapi dia macam seronok lah tengok kan. Dan kadang-kadang kita kena dekat dengan dia. Dia kadang-kadang murid-murid dia manja, kita kena bukan berkasar, memang tak jadi apa kat murid-murid ni. Jadi kita kena pendekatan yang lembut kerana mereka manja dan mereka nak perhatian. Murid yang pasif ni, dan dia kita galakkan dalam kumpulan. Bila duduk dalam kumpulan, ada yang boleh baca macam tadi kan, dia boleh ajar, yang tak boleh membaca ni boleh dia macam dia tak rasa dia keseorangan lah, maksudnya dia tak rasa dia terminggir lah kan. Jadi pelajaran pun sama. Bila kita ada unsur pelajaran ni macam ada unsur jenaka, cikgu yang bercindan, walaupun kita kata kita tak boleh buat, tapi bila murid ni walaupun cikgu serius, dari sekali-sekala dia buat macam satu unsur umur yang gurauan, dia macam seronok, dia macam benda tu bagi dia cikgu lain hari ni kan. Jadi kita bagi dia semangat dan bagi dia macam berminat dengan apa yang kita ajar. Kurang tekanan lah. Jadi memang cabaran lah untuk mendapatkan tumpuan murid begini. Okey. Soalan seterusnya berkaitan dengan pentaksiran pula. Jadi apakah bentuk pentaksiran yang cikgu gunakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? Jadi macam pentaksiran ada dua, pentaksiran sumatif dan formatif. Sumatif ni peperiksaan biasa kan. Dan cikgu boleh ceritakan sikit macam mana pembinaan item soalan, dan kalau formatif tu dalam bentuk apa, atau dalam bentuk lembaran kerja atau projek dan sebagainya lah, pembentangan ke. Untuk pentaksiran formatif kan, dia kita boleh perhatikan dengan tingkah laku, kemahiran lisan dia, di dalam kelas pelibatan dia bersama rakan dalam kelas. Itu kita boleh tengok berterusan dari segi dia boleh tak bertutur katakan dengan baik dengan kawan dia. Kalau dia macam dia tak mau nak buka mulut, berarti kita tak dapat apa yang kita nakkan daripada penilaian lisan kita. Dengan sesi soal jawab boleh juga. Kita dah ajar, kita buat sesi jawab, kita nak tengok kepahaman murid kepada apa yang kita ajar. Begitu juga latihan bertulis harian. Hari-hari kita bagi latihan
ada menyalin ayat ke, membuat latihan dalam aktiviti. Dari situ kita dapat pentaksiran yang kita nak, sama ada budak ni capai TP yang kita hendaki. Dan dia refleksi murid. Kita boleh tanya, seronok dah pelajaran, seronokkah pelajaran kita hari ini, dan apakah yang kita pelajari hari ini. Kadang-kadang murid boleh bagi tahu, boleh meluahkan apa hari ini tak berapa seronok, hari ini seronokkah, apa yang mereka dapat hari ini daripada refleksi tersebut. Begitu juga dengan tugasan kecil, contohnya tugasan berpasangan. Kalau buat apa, tulis bersama, apa suku kata perkataan, kan itu tugasan berpasangan. Apa lembaran kerja tu biasa, kita biasa buat lembaran kerja bertulis, latihan tulis, ilisan komunikasi kita dengan murid, dengan tingkah laku tu biasa. Jadi kita memang duduk hari-hari lah tu pasal formatif kan. Kalau sumatif ni memang dia kita kena bina soalan berdasarkan silibus yang kita dah ajar. Contoh kita dah ajar mata pelajaran, kita dah ajar tajuk ni, kita kena bina soalan yang berkaitan dengan apa yang kita ajar, dan kita kena buat soalan mengikut aras murid, aras rendah, sederhana dan tinggi, supaya tak ada murid yang kita semua yang kita buat tu murid boleh jawab, yang kata yang kurang berkebolehan tadi dia boleh jawab soalan yang aras rendah, bagi kelebihan pada dia yang lebih tinggi tu, yang untuk mendapat TP tinggi dia boleh jawab soalan yang aras tinggi. Contoh antaranya lah, kalau karangan tu tahap 1 memang tak ada lah karangan, cuma dia salin dan jawab soalan kefahaman tu ada. Jadi cikgu, kalau cikgu buat pembinaan item untuk pentaksiran sumatif kan, cikgu ada macam contoh pihak pentadbiran ada menghantar cikgu untuk pergi ke bengkel ataupun khusus untuk membina soalan. Sebab ialah sekarang kita tak ada USR ataupun pentaksiran ni. Semuanya berdasarkan guru dan berdasarkan sekolah. Jadi macam mana sekolah KPM ni tetapkan macam contoh kalau sekolah ni sama dengan sekolah lain. Sebelum ni tahun lepas lah yang bermulanya, sebelum tahun lepas ada soalan yang dibekalkan oleh majlis guru besar. Jadi soalan tu sama satu daerah, contoh daerah Bugesta. Selepas tu tahun lepas ada KPM buat khusus pembinaan item soalan guru tahap 2 yang pergi tu Cikgu Harizah tahap 2, dia mengajar darjah 4. Jadi Cikgu Harizah ni berkhusus selama 3 hari kalau tak silap cikgu, sebab dia ajar cara bina item, apa yang sepatutnya dalam apa yang diuji, bentuk soalan macam mana. Dia berfokus lebih pada tahap 2. Pasal tahap 1 sepatutnya kita tak ada ujian, kita cuma ada pentaksiran saja. Jadi kita tak boleh kata ujian tahap 1 kita ada pentaksiran. Jadi tahap 2 ni memang ada luasa, usah, pertengahan dan akhir tahun. Jadi fokus yang guru-guru yang mendapat latihan bengkel ni untuk ujian tersebut lah, 2 ujian tadi ni. Jadi supaya dan disemak oleh ketua panitia, disemak oleh pentadbir, baru berkata dia lulus seperti yang cikgu khusus didapat, yang ikut panduan yang betul, barulah soalan itu diberi kepada murid. Okey, faham. Jadi soalan yang terakhir lah saya kira, soalan yang agak ni lah, orang kata agak mencabar lah sikit lah. Apakah cabaran utama dalam mengajar subjek bahasa Melayu pada masa kini? Macam-macam cabaran sekarang kita tengok kan. Jadi pada pandangan cikgu, apa cabaran utama cikgu? Cabaran utama dia
murid-murid ni kalau tahap tahap 1, terutamanya tahap darjah 1. Sebab murid sekarang semua dah pergi tadika kan. Murid yang tak mengenal langsung guru. Jadi kita rasa macam mustahil tak kenal huruf sebab dah pergi ke tadika kan. Tapi hakikat dia macam tu. Dalam kelas tu akan kita jumpa 2 atau 3 orang tak kenal langsung, sedangkan dia pergi tadika 2 tahun. Jadi kita pun tak tahu pasal apa dia buat apa di tadika. Mungkin kerana perkembangan dia, mungkin kerana pengaruh lain kan, kita katakan. Jadi yang ni menjadi kesukaran kita sebab kita dah kalau kata sekurang-kurangnya dia kenal huruf dan boleh suku kata, insya-Allah kita akan boleh bentuk dia ke seterusnya. Tapi bila tak mengenal huruf, jadi masalah besar. Pasal masalah kat dia lebih teruk lagi, kita pun sama. Sebab kita kena mula dari bawah. Dan dia minat dia belajar memang macam tak ada langsung tu yang kata pasif tadi kan. Sebab dia tak kenal huruf. Dan kadang-kadang dia buat tidur. Salah satu dia mungkinlah malam-malam dia bermain gadget, pengaruh gadget. Kalau pengaruh gadget tu memang fokus mata dia tak dengan kita. Yang tahap 1 yang saya ajarlah. Tahap 2 yang saya dengar, murid ni tak boleh membina ayat dengan betul. Dia macam bahasa dia pengaruh pada bahasa TikTok. Bahasa yang mereka kerap tengok kan, faham? Indon. Jadi bahasa yang laras, bahasa yang betul tu macam nak membentuk tu payah. Jadi macam mana mungkin kita selalu buat letter to be, betul kita buat selalu letter to be kan, tapi itulah cabaran dia, salah satu cabaran tahap 1, tahap 2. Kalau kata murid tu memang kita boleh nak bentuk tu, dia kena boleh dulu suku kata dan huruf. InsyaAllah kita boleh bentuk. Itulah yang cabaran saya masa kini. Betul, itu memang real pun. Memang kenyataan masa kini. Tanyalah cikgu-cikgu yang lain, memang akan ada penemuan yang seperti cikgu bagi tahu. Jadi cikgu sebagai ketua panitia lah, seperti kita tahu kat sini juga ada kelas pemulihan. Selain kelas pemulihan tu ada program. Saya ada nampak program yang bantu baca, yang galakkan guru-guru mengajar. Macam mana tu? Dia di sekolah ni selain pada pemulihan, satu program bantu membaca. Program bantu membaca ni adalah nak membantu guru pemulihan. Sebab bukan semua dah boleh masuk pemulihan. Sebab murid-murid ni dah dikenal pasti di dalam kelas. Program ni di bawah panitia bahasa Melayu. Dan guru-guru yang terlibat tu bukan semuanya guru bahasa Melayu, tapi nak membantu kan. Jadi murid-murid ni yang terkini pun ada, tapi saya tak sempat nak dekat kan. Tapi sentiasa ada dalam kita kata grup semua kan. Yang ni murid-murid ni akan dibantu oleh guru berkenaan dengan bahan bacaan yang disediakan. Kami ada buku, macam buku Bacalah Sayang kan. Jadi guru yang ada anak ni, kita katakan anak didik bacaan ni akan mengajar murid yang berkenaan. Okey, dan tu satu program. Dan program ni adalah program KPM. Dia akan mengambil data berapa murid yang akan melepasi atau tidak, dan murid yang memang betul-betul yang tidak boleh ni akan masuk pemulihan. Dan ada lagi program intervensi tahun 1, yang ni terkini. Tahun lepas dah mula dah. Jadi tahun lepas murid ni dah bermula. Yang saringan dia buat macam 2 kali. Saringan yang kedua tu lebihan tu baru masuk pemulihan masa darjah 2. Sebab darjah 1 tak ada pemulihan. Jadi tahun ni yang terkini ni saya baru dapat mana ni? Saya dapat soalan saringan literasi dan numerasi, BM dan matematik untuk semua murid jawab. Sebelum ni murid yang terpilih saja, murid yang setelah cikgu perkenal pasti dia memang tak boleh kan. Tapi tahun ni semua murid tahun 1 kena jawab soalan intervensi.
numerasi dan literasi dia lebih dulu kepada Linus. Ingat Linus. Linus. Dia jadi macam dia tukar nama, intervensi. Jadi soalan tu sekolah sendiri yang akan print dan edar pada murid. Jadi belum lagi dicetak lah, maksudnya mungkin panitia akan mula minggu depan lah. Yang tu antara program lah. Program di kelas tu biasa sebab kita kalau di kelas masing-masing ada murid yang pemulihan yang kata tak boleh ni, guru tanggungjawab guru bahasa tu sendiri untuk membimbing murid tersebut. Sajalah dari segi program-program intervensi di sekolah. Okey, baiklah. Jadi saya rasa semua soalan yang temubal ni telah pun dijawab dengan baik oleh Cikgu Hazijah. Jadi sekian itu sajalah temubal saya bersama dengan Cikgu Hazijah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.